Ini paus buding. Nama saintifik Orcinus orca. Semua tahu paus buding ni pemangsa paling power dalam laut. IQ memburu dia tinggi. Tinggi sampai dia suka bully dulu mangsa dia sebelum dia ngap. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Hai guys. Hai. Aduh. Tak ada hujan, tak ada ribut. Ikan pari meninggal. Tapi kadang-kadang tu terjadi macam ni. I say man, salah parking, salah timing, air surut dia tersepit. Lepas tu nangis, minta tolong. Itu suara ori dia, bukan aku edit. Nasib baik masa tu memang ada satu kumpulan saintis kat situ. Diorang tengah kaji paus buding ni. Mereka meeting kejap, lepas tu mereka mandikan paus tu. Selama 8 jam mereka mandikan dia. Paus ni mamalia laut. Macam manusia, dia bernafas guna paru-paru, bukan insang. Sebab tu dia kena timbul ke permukaan untuk tarik nafas. So walaupun dia tersangkut atas batu selama 8 jam, selagi lubang nafas dia tak tenggelam dalam air, dia boleh survive. Selepas 8 jam air mula pasang, dia gerak, dia golek, dia berenang semula ke laut. Dan masa tu semua nangis. You go girl! Look at how fast.